Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menguraikan tentang sumber yang boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui merujuk kepada sumber semula jadi yang boleh diperbaharui secara semula jadi dalam tempoh masa yang singkat dan berterusan. Contohnya termasuklah tenaga solar daripada matahari, tenaga angin, tenaga hidro daripada air serta biojisim seperti sisa tumbuhan dan juga haiwan. Sumber ini sangat penting kerana ia tidak akan habis jika digunakan dengan bijak. Berbeza dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum, arang batu dan sebagainya. Selain itu, penggunaan sumber semula jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan juga memberi kesan perubahan iklim kerana ia menghasilkan kurang gas rumah hijau. Sebagai contoh, penggunaan panel solar di rumah dapat menjimatkan tenaga elektrik dan juga mengurangkan kos dalam jangka panjang. Kesimpulannya, penggunaan sumber semula jadi ini adalah kunci kepada pembangunan mampan dan juga masa depan yang lebih hijau. Oleh itu, kita perlu menggalakkan penggunaannya dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.